Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat bubur carrot dan brokoli menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula sediakan bahan iaitu beras yang dibasuh, sedikit carrot dan juga brokoli. Masukkan beras yang dibasuh, kemudian masukkan brokoli, masukkan carrot, masukkan air, kemudian tutup dan masak selama 25 minit suhu 98, speed 1. Dah siap. Tekstur bubur ni agak kasar. Kemudian tutup dan kisar selama 10 saat, speed 8 atau 9. Dah siap. Mudah kan? Tekstur bubur ini halus dan sesuai untuk baby 6 bulan. Anda juga boleh titiskan sedikit EVOO ke dalam bubur dan gaul sehingga sebati. Banyak kelebihan minyak zaitun ini, antaranya dapat tambah berat anak. Anda juga boleh letak dan simpan lebihan bubur dalam food jar yang tahan panas ini. Sedia untuk dihidangkan untuk si comel anda. Selamat mencuba. Bye.